Selamat datang ke unboxing Blockkeys Hero Station 2 Defender version 2012-2014. 3 lagi kotak. So kotak nombor 10, 11 dan 12. Dan beginilah. Oh, golek semua. Rupa kotaknya. Kita unbox sekejap. Kotak yang ke-10 ialah 24 gram. Dan di dalam ini ialah Sakura Hurricane Moto Kamen Rider Gaim. Kotak yang ke-11 ialah 31.2 gram. Dan di dalam ini ialah ini robot dalam cerita Ultraman Ginga. Nama ni U-Loader tak silap. Kotak yang ke-12 24.2 gram. Yang ni mesti Koryu Pink. Kamen Rider Gaim. Tak ada Koryu Pink. Okey, dah saya dah pasang kotak nombor 10, 11 dan juga 12. So, nombor 10 dapat Sakura Hurricane, which is actually motor dalam cerita Kamen Rider Gaim. Gaim punya motor kebetulan dapat Gaim dalam kotak nombor 12. So, inilah dia. Tayar dia berpusing. Dia punya bahagian depan pun boleh berpusing. Dia dapat satu stand yang bentuk macam asap lah kan, macam cloud pun ada. Tayar dia pun berpusing. And of course Kamen Rider Gaim boleh duduk atas motor ni, which aku tunjuk nanti. Kotak nombor 11 dapat U-Loader. Aku believe this is robot dalam cerita Kamen Rider Ultraman Ginga. Cuma aku tak familiar sangat lah dengan ni. So robot dia, tangan dia tak boleh gerak. Like tangan dia straight je tu, tapi dia boleh gerak letak bawah tu kan. Kaki dia macam Mac, macam Armor Core pula dah. Mac ni kan. Inilah rupanya. Dan last sekali ialah Kamen Rider Gaim. Look at this guy, memang cantik, very detail. Walaupun Defender version, dia tak malas colour dia punya body dia. Look at that. And dapat satu pedang. Dia tak dapat pedang Gaim yang biasa tu. Aku tengok apa nama dia kan. So inilah rupanya. Nah, aku nak letak dekat atas Sakura Hurricane. Dan inilah rupa Kamen Rider Gaim dekat atas Sakura Hurricane. Of course dia boleh duduk kat sini and boleh buat wheelie juga. So bila aku dah dapat semua ni, aku perasan kalau kau dapat Zero Shining tu kan, kau maybe tak akan dapat salah satu karakter. So kenalah beli secara asing. Maka dengan ini saya telah unbox ke semua Blockkeys Hero Station 2 Defender version 2012 ke 2014. Inilah rupanya placement box. Untuk set ini tak dapat Koryu Pink sebab dah dapat Zero Shining Ultimate yang secret tu lah. So patut tak aku beli King Uji punya set lepas ni.